Hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi geng. Hari ni aku nak share cara aku cuci aircon, cuci sendiri dengan menggunakan beberapa alat untuk mencuci aircon ni. Ini macam plastik ni, lepas tu spray air, aku pakai jenis macam ni, pressure. Kemudian foam ni untuk memerangkap habuk. Yang ni kalau kita spray dekat sirip aircon, dia boleh makan habuk tu lah. Dan mudah lah. Ok, first kali kita kena buka dia punya indoor, pintu indoor ni. Orang boleh nampak filter. Tengok betapa banyaknya habuk. Ni dah 6 bulan tak cuci, ada 2 filter. So first keluarkan filter ni dulu. Kemudian dekat indoor unit ni ada beberapa skru dekat bawah. Okey, ni penting juga, bahagian atas ni ada klip. Dia tak ada skru tapi dia ada klip saja. Klip sahaja. So make sure klip tu terbuka baru boleh buka aircon. Dan untuk aircon yang ada indikator temperature dekat pintu dia ni, kena leraikan dulu temperature dia dan simpan ke dalam. Kemudian barulah boleh keluarkan dia punya cover unit untuk indoor. Cover untuk indoor unit. Okey, bila dah keluarkan indoor cover untuk indoor unit ni, korang boleh basuh guna air je, basuh macam biasa. So masa cuci cover ni kena hati-hatilah sebab cover ni boleh patah ni, sebab dia plastik-plastik dia banyak yang lembut-lembut, dan kalau salah handle boleh patah lah cover dia. Kemudian cuci dia punya filter dia ni, ada 2 filter. So filter ni pun sembuh-sembuh air je, tak payah nak guna sabun apa semua. Okey, kalau dah siap cuci, jemurlah korang punya cover ni dengan filter. Okey, sementara tu kita cuci pula bahagian dalam. Okey, macam biasa sebelum aku letak foam, aku vacuum dulu habuk-habuk yang tebal yang ada pada indoor unit ni. Kemudian aku akan spray foam pada sirip indoor unit ni. Okey, foam ni dia akan memerangkap habuk lah, dia akan memudahkan pengaliran habuk tu jatuh bersama air nanti. So spray je macam biasa. Spray pada semua bahagian sirip lah. Oh, tapi sepatutnya sebelum korang spray ni, korang kena letak dulu plastik cover supaya foam ni bila dia cair nanti dia boleh jatuh ke bawah. So macam ni. Okey, sepatutnya tadi second step, sebelum korang spray foam ni, korang kena letak dulu cover biru ni. Ni pun ada jual sekali dengan spray juga. Ni memang dia datang sekali. So foam tadi bila dia dah mencair dan bila kita spray air, dia akan jatuh ke dalam baldi melalui hose ni lah. Okey, aku sambung balik spray foam pada sirip, ke semua sirip indoor unit ni. Okey, sangat-sangat senang mencuci aircon indoor unit dengan cara macam ni, sebab jimat lah. Salah satu sebabnya kita boleh berjimat lah. Cuma perlukan masa je lah. Okey, dah foam tu agak-agak dah meresap, bolehlah bilas balik indoor sirip-sirip tu dengan menggunakan air. So senang sangat guna botol spray pressure ni. Okey, dah agak-agak dah siap, dah kering, bukalah balik plastik biru tadi. Putih ni cover indoor unit ni, bila dah kering korang bolehlah ambil dan pasang balik pada indoor unit. Okey, semasa nak pasang cover ni kena hati-hati juga sebab dia punya saiz tu memang ngam-ngam. So ada benda yang korang kena perhatikan betul-betul untuk mengelakkan cover ni patah. So dekat tepi ni memang kena tolak sikit macam aku punya ni. Okey, bila dah masuk, just tekan je masuk dan pastikan klip di bahagian atas tersangkut elok. Okey, bila klip di bahagian atas ni dah tersangkut, barulah korang boleh pasang skru di bahagian bawah. Okey, lepas bagi yang ada temperature, indikator temperature dekat pintu indoor ni, kena pasang dulu indikator temperature tu. Kemudian barulah boleh pasang skru. Okey, macam aircon aku pakai ni adalah aircon brand Haier. Dekat indoor unit ni ada 6 skru sahaja. Kalau brand Panasonic mungkin ada 3 skru. So korang kena perhatilah, dia tak sama. Kemudian dah pasang skru, pasanglah balik filter yang kita cuci tadi. Ada 2 filter. Kemudian dah siap, lap-lap, dah settle untuk bahagian indoor unit. Sekarang aku nak share pula pada korang cara aku cuci bahagian outdoor unit. Okey, aku guna spray air je. Daripada kawan-kawan yang pernah repair aircon, orang kata spray air pun dah okey dah untuk bahagian outdoor unit ni, bagi yang tak nak buat turun lah.
Tapi kalau korang nak cuci yang maksimum, kena bawa turun lah, cuci dengan chemical. Okey, aku baru beli juga benda ni. Sebelum ni dia punya original punya tak laju. So yang brand Inco ni dia laju sikit. Konektor ni harga dia dalam RM7. Dan spray air ni, kepala dia ni harga dia dalam RM15. Apa yang bagusnya spray air ni, dia ada banyak function. Kalau nak cuci aircon, better guna yang macam ni lah, yang jet ni. Tapi kalau nak siram pokok bunga ataupun nak basuh kereta, dia ada function lain. Dia ada macam shower, dia ada mist. Okey, dia ada jenis cone. Ni jenis shower. Yang ni nak siram pokok bunga, eloklah, sesuai. Tapi kalau nak cuci aircon, better guna yang jenis jet ni. Sebab pressure dia tinggi, so habuk-habuk dekat outdoor unit tu dia akan mudahlah keluar. Yang ni aku tak spray foam, aku just spray air saja. Sebab foam tadi aku ada satu saja. Satu foam tu sesuai lah untuk cuci satu indoor unit sahaja kan. Kalau nak cuci outdoor guna foam, so kena beli 2 tin lah. Okey lah geng, sekian saja perkongsian daripada aku untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.